nota lah. Ni kalau tak dapat nanti dalam semester 3 ataupun lepas semester. Okey, tak dapat tunjuk balik nota pada bukit video. Lepas tu buka Chrome. Search je kat bawah ni Chrome. Ada tak? Ataupun kalau ada icon tu tekan je icon. Ya. Lepas tu kalau dah buka Chrome, pergi dekat typing.com. Buat yang baru tu. Ya, continue without America. Saya dah ada itu. Um, Saya tak apa. Nak cakap. Kalau dah ada account buat macam ni. Pergi dekat yang icon ni. Itu bagi nama file. Lepas tu pilih lah warna apa yang kamu minat. Lepas tu tekan add. So pergi dekat yang atas ni. Nama orang ni. Lepas tu add Chrome profile. Dan ni je buat add Chrome profile ni. Dekat ikon orang ni. Oh, dia tak masuk lagi typing. Lepas tu add Chrome profile. Lepas tu continue without any. Lepas tu okay. So ni macam kita punya Chrome sendiri lah. Sebenarnya terkacau kan. Okay. Kalau macam tu masukkan je nama Khadijah. Lepas tu pilihlah warna apa nak. Boleh. Lepas tu tekan OK. So maksudnya dia akan create profile Chrome yang baru lah. Macam saya punya ada ni punya. Saya punya Muaz ni. Lepas tu your Chrome ni yang baru punya. So macam kosong je. Bersih. Tak ada apa-apa. So ini pergi dekat atas ni. Typing.com. Typing.com. Pernah guna yang ni? Tak pernah. Pernah tapi tak. So mana pernah belajar. Ini je boleh. Masuk je. Typing.com. Lepas tu tekan enter. Ada wifi tak? Tu wifi ni slow. Okay, Okay, jap. Wifi pakai wifi ni lah. Pakai yang Arcadian AW1000 ni. Tak ada. Yang Khadijah pakai wifi apa? The base juga. Okay. Boleh masuk. Okay, tak apalah. So sekarang kita nak belajar typing. Sekarang ni biasanya kalau orang yang baru guna komputer dia akan type guna 2 atau 3 jari. Benda tu okey, tapi melambatkan dan memenatkan jari lah sebenarnya. So cara yang betul kita akan guna semua jari ni untuk type. So dia lagi cepat dan tak penat sangat lah. So kita boleh join ni for student start typing today. Lepas tu dia akan terus keluar yang lessons. Boleh. Kita nak slow. Sekejap. Kau tengok balik wifi. Yang Khadijah ada tak kat bawah ni? AW, Accordion AW. Sorry.
Fine. Itulah, ada guna. Cuba pergi balik dekat wifi tu. Lepas tu connect dekat yang khusus komputer dulu. Kalau tak ada, cuba tutup kat balik. Tutup mana? Ah, tak ada tutup yang keluarkan ni je. Telegram jangan ada clock. Khusus komputer dulu. Ni empat. Saya nak Menurut saya boleh jadi perjalanan set dan tangan. Telegram ni cuma off wifi. Yang dekat yang mana dekat ni khusus musik. Okay. So, dua-dua dah kena khusus komputer. Okay, so sekarang tekan yang tadi tu. Start typing to view. Lepas tu, okay, so dia struktur belajar typing ni, dia akan start dengan jari ni dulu, jari telunjuk ni. Lepas tu dia akan jari ni, ni. Lepas tu dia akan guna lepas tu, kalau perasan dekat keyboard ni, kat keyboard tu, dia ada satu bonjol dekat huruf F dengan J. Cuba rasa. Ni kan. Okay. Dia macam simbol kan? Dia bukan untuk orang buta je. Untuk orang So maksudnya, dua jari telunjuk ni akan ada dekat huruf F dengan J. Dia sebagai petunjuk lah. Maknanya kalau saya type, saya pegang keyboard ni, saya tahulah F dengan J ni adalah dua keyboard yang ada bonjol. So kalau perasan ni, dia akan start dengan JF. Huruf yang paling senang lah. So bila kita start, okay, boleh tengok video dulu. Tapi skip je dulu, tak apa. Tekan enter pun boleh. Okay. Lepas tu, kalau tengok dekat skrin ni, dia akan tunjuk lah jari kita, posisi dia macam mana. Dekat J tu. So, letak tangan relax, badan tegak, supaya kita tak tangan sakit. Lepas tu, tekan lah. Ikut je kat skrin ni, jari telunjuk tekan huruf J. Lepas tu, dia suruh tekan enter untuk continue. Tekan enter lah. Tekan enter guna jari ni lah, jari kelingking ni. So, kita tak adalah perlu angkat tangan, tekan huruf J. Pakai huruf jari kelingking, tekan enter. So, start typing lah. Kalau rasa macam tangan ni ke bawah sangat, tinggikan kerusi. Dia, sebab kalau ikutkan, dia posisi yang betulnya untuk duduk, dia kena straight. Sebab saya kerja kat office. So bila duduk posisi tak betul, dia sekejap je tak rasa lembut. So kita kena betulkan lah, supaya tangan kita ni tak terlalu bengkok ataupun tak terlalu jauh. Saya tunjuk posisi yang elok. Macam ni. So, kita duduk dekat meja belajar ke meja komputer ke nanti. Kaki dengan lantai ni dia
straight lah, jangan tergantung ke. Kalau tergantung nanti kaki cepat lalu. Biasa perempuan lah, sebab perempuan kaki dia pendek kan. So dia akan tergantung, lama-lama dia cepat lalu. Lepas tu tangan siku ni kalau boleh dia jangan terlalu jauh macam ni. Nanti tangan cepat lenguh, ataupun terlalu dekat. Nanti tangan kita lama-lama sakit. Jari ni pun dia akan straight je lah, macam ada macam straight je. Dia tak ada terlalu rapat ke dengan meja. Lepas tu badan pun kalau boleh tegak juga lah. Lepas tu kalau lagi bagus kalau kursi yang ada tanda terus kepala tu. So memang tak adalah kita kena ke depan biasa kan. Lepas tu monitor ni kalau macam laptop ni dia akan ke bawah sikit lah. Sepatutnya kalau kita ada meja belajar sendiri, kita boleh letak macam buku ke apa ke bawah ni, supaya mata ni sama level dengan laptop. So kita tak perlu tunduk lah. Kalau macam ni kan dia macam kena tunduk kan. Tapi kalau laptop ni tinggi sikit, dia akan sama level dengan mata kita. Okay. Lepas tu kalau semua ni dah okey, barulah kita type. So kita explore dulu. Cuba buat F. So kita F, C, F, C. Lepas tu kalau macam dia praktis dia tak perlu lama sangat pun. Kalau macam sehari 20 minit, 30 minit pun dah okey dah. Lepas tu bila hasilnya saya boleh type tanpa tengok keyboard. Saya tengok depan ni. So kalau kita buat assignment ke apa ke, cepatlah. Tak payah tengok keyboard pun. Bolehlah apa, tunjuk hebat kat member-member kan. Tak ada tu ni. Masa untuk SPM belajar. So itulah, sehari dalam 30 minit, 20 minit. Tak ada kerja, asyik main game je kan. Buka lah typing. Lepas tu so start. Saya pun dulu waktu SPM pun saya start belajar macam ni lah, typing ni. Buat je ni setiap hari satu. Lama-lama nanti dia jadi, mula-mula memanglah dia macam tak ingat ni huruf apa ni huruf apa. Tapi lama-lama dia dah biasa, dia akan hafal sendiri lah. Macam type dekat phone kan, kita mana tengok huruf satu-satu kan. Kita type je terus. Biasa orang akan type phone laju, tapi type keyboard slow. So kita dua-dua laju, hebat lah sikit. Lepas tu make sure, lupa nak beritahu, make sure kita sign up ni lah, kat atas ni. Kita masukkan username atau password. Username ni lah. Lepas tu, so bila kita sign up, contoh dia, lepas tu saya nak muas 30/10. Lepas tu password bagilah apa-apa. So bila kita sign up ni, kita akan save kita punya ni lah, progress. Sign up lah. Sebab nanti lepas sembilan screen capture, maka nak kita login sign up. Masukkan username dengan password. Make sure ingat lah, tulis kat phone ke apa, kat buku nota tu pun. So nanti kita guna komputer kat rumah, login je guna username dengan password yang sama. Boleh register.
So ingat password dengan username tu. Kalau tak yakin tulis je dalam buku nota ke dalam phone sendiri. So nanti kat rumah sambung buat homework. Satu, typing.com. URL. Website ni. Typing.com. Zaman saya dulu belajar pakai typewriter, sakit dari kelengking sebab typewriter tu keras. Tek jadi dikuatkan kalau bunyi. Tak bisik lah. Typewriter yang macam ni. Dia macam Enter dia yang atas tu. Lepas tu bila kertas tu kita letak banyak-banyak layer kertas carbon. Lepas tu kertas. Sebab tu bila kita masuk email nanti dia ada CC. CC tu maksud dia carbon copy. Carbon copy tu maksud dia ni satu copy original. Lepas tu dia letak carbon. Lepas tu dia letak kertas lagi. Cuba tengok. Carbon copy. Kertas carbon. Carbon paper. Macam tu. Dia ni macam ni. Kata berwarna biru. Lepas tu BCC kalau dalam email tu BCC blind carbon copy. So carbon copy tu dekat simpanan kita lah. Sejarah dia. Okay, cuba sambung lagi yang JS. Jadi dia tak ada bunyi sebab dia tengah connect ada mic tu. Dia ada bunyi lah ting di sini dia. Tak apa, kalau salah tak apa. Kita bukan nak betul ke salah. Kita nak practice je. Macam bawa kereta lah ya, tak apa accident. Ada sikit je. Letak kat pandai. Dah ambil dah biasa kereta. Faham? Kalau boleh ambil luar daripada KL Hanya Selangor. Sebab kalau register sekarang hujung tahun baru boleh pegang ferry. Sebab pada Selangor dulu tak register awak lah. Register awak kita ambil test tu. Macam Muaz dengan adik dia tahun 2006 dengan ekspor pergi Perlis kan tak kira berapa orang ni. Terus dapat lah tak kisah dalam KL ada
Pernah. Yang video tu boleh skip dia video tu. Ya, yang ni main game. So, main game je. Kan? Connect. Macam Farhan punya skrin tu terlalu besar, kecilkan dia. Tunjuk mas dan nak zoom kan, nak kecilkan. Okey dah. Okey dah. Sebab tu pakai jari ya. So, untuk praktis, disarankan pakai keyboard yang macam ni lah, tak praktis kat sini. Kalau kita pergi office, tak bercakap, bos selalunya dia memang type minus 10 jari. Okay, March. Kalau kita ni, boleh. No internet. Hah? Cuba Tak ada internet. cuba connect dengan yang ni. Khusus komputer 2-5G. Tak. Tak ada. Tak apalah, connect yang biasa je. Khusus komputer 2. Dia sebab laptop yang lama ni dia tak ada wifi 5G. So dia tak detect. Connect je dekat khusus komputer 2 ni. Semua rasa ni. Main tak masuk. Ini dia sebab ini bisa main. Besar.
Wi-Fi okey tak? Dia jangan pakai yang the base tu, pakai yang khusus komputer dulu. Jadi saya suka. Betul. Dia tak boleh. Oh, dia tak nyala. Oh, internet dia slow. Okey. Dekat rumah ada komputer tak dengan internet? Sekali nanti dekat rumah, praktis lah kalau dia komputer besar. Terus ada keyboard macam ni. Pak kalau balik tu praktis. So besok dah sudah jadi lah dengan mandi. Ya, Khadijah pakai Wi-Fi apa? Jadi, Pakai khusus komputer dulu. Boleh tak? kan makan kan ada berani. Yang dekat Vista ada itu. Ada simpang sekarang. Boleh. Khadijah punya ada. Boleh. Wi-Fi ada dapat khusus komputer dulu. Dia dengan connect. Checking. Checking yang ni. Dah bisa. Dapat. Farhana. Boleh. Tak apalah dulu. Nanti. Apa tu dia kena bawah tu. OBS tu. Yang OBS ni gambar jangan kena dekat bawah ni sebab ni kan dia dekat bawah ni kan dekat left sebab apa dekat atas sikit sebab dekat sini adalah waktu kita dan tarikh jadi kalau dia letak dekat situ kita ada banyak task jadi kita tak tahu ni bila punya J1, J2, J3 so jangan lepas situ jangan tutup dia plastik. Okay. Barangnya okay. Tak ada kamera. Tak ada kamera. Okay, selamat. Okay. So, tak ada kamera. So, ni. Terus, bila stop recording, lepas tu start balik. Sebab kalau tidak, size file dia jadi besar. Kan? Tapi dia test tu dia connect dia tadi. Okay.
Dan tadi kau nak apa? Kalau problem sangat bukan ada kau. Ini ada betul-betul. Kita proceed dengan next topic eh. Okay. So nanti yang typing ni boleh sambung kat rumah. Make sure guna username dan password tu lah. Lepas tu, Boleh pilih masa ni. Jangan pangkat kan, letak dekat bawah dengan Kan bukan dekat bawah kena okay. so kita belajar buat bookmark. Okay, kalau perasan dekat sini ada banyak ikon ni kan. Okay, kalau Khadijah ataupun Farhana punya mungkin tak ada lagi kosong di sini kan. So cara nak bagi dia ada adalah tekan star ni. Bookmark listed. Dalam masuk ke dalam ni lah. Ya. Masuk Google ni. So yang ni kita bila tekan bookmark star ni kita boleh bagi nama lah. Contoh nama ni panjang kan. Kita bagi nama dia typing.com. Lepas tu dekat folder ni Google. Kita dia masuk email dia dulu. lepas tu tekan dah. Ya. Folder ni tukar bookmark. Bagi Gmail kan? Tadi saya dah apa? Masuk lagi saya lihat sini. Lepas tu Gmail. saya buka new tab ni. Yang Gmail Dah kan ni guys. bukan yang EDU punya. Lepas tu kalau kita nak sama ni Chrome ni kita boleh sign in to Chrome. @gmail.com. So buat sign in to Tahu? Chrome. Gmail. Sign in to Chrome. Saya Gmail. So ini kita masukkanlah email kita supaya kita punya bookmark ni save. Dia akan kalau kita masuk dekat komputer lain dia akan ada. So, masukkan email. Saya dah masukkan dia jadi macam ni. Jadi